Kami sering lihat kehilangan pendengaran pediatrik di Hospital Kanak-kanak Apollo. Terdapat dua kategori utama, pekak saraf dan pekak konduktif. Pekak saraf kebanyakannya tidak dapat disembuhkan. Kami sering melihat kanak-kanak datang dengan kehilangan pendengaran teruk hingga sangat teruk di kedua-dua belah telinga sejak lahir akibat faktor genetik. Ramai kanak-kanak dengan kehilangan pendengaran teruk di kedua-dua belah telinga juga boleh mengalaminya akibat jangkitan virus seperti campak dan cacar air. Kanak-kanak ini tidak akan membangun pertuturan jika pendengaran mereka tidak diperbaiki sebelum umur 4 hingga 5 tahun. Bagi kanak-kanak ini, pembedahan implan koklea adalah yang paling sesuai, di mana implan diletakkan secara pembedahan di dalam telinga bahagian dalam, berhampiran saraf koklea untuk merangsangnya. Jika tidak dirawat pada masa yang sesuai, kanak-kanak ini boleh mengalami kerosakan kekal pada pendengaran mereka. Kami juga melihat kanak-kanak yang datang dengan kehilangan pendengaran dan didiagnosis mempunyai cecair di belakang gegendang telinga. Keadaan ini boleh berlaku disebabkan oleh punca biasa seperti tonsil dan adenoid yang membesar sehingga menghalang saluran pernafasan. Ia juga boleh berlaku akibat jangkitan seperti tonsilitis, adenoiditis dan sinusitis. Nasihat saya kepada semua adalah supaya mengambil masalah pendengaran pada kanak-kanak dengan serius dan membawa anak mereka untuk pemeriksaan tanpa berlengah lagi demi menyelamatkan pendengaran mereka. Terima kasih.